bahwasanya negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya, memelihara satu cara hidup demokratik, mencipta satu masyarakat adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama, menjamin satu cara liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan pelbagai corak, membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. Ikrar. Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Terima kasih. Hadirin dipersilakan duduk. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Encik Mat Yazid bin Muhammad Tajuddin, Penolong PPD Pentaksiran dan Peperiksaan Pejabat Pendidikan Daerah Larut Matang dan Selama atas pimpinan bacaan ikrar itu tadi. Majlis turut merakamkan ucapan terima kasih atas iringan gendang 24 musim daripada SJKC Hualian 3 Taiping sebentar tadi. Buat makluman, pasukan ini telah meraih Bronze Award dalam the 3rd International Music Competition Harmony Music Cup. Tahniah dan syabas kepada pasukan serta guru pembimbing Cik Wong Yah Hui.
musik menyusun nada. Ya salam, Senandung ya salam. Petiklah gambus, Takasim lagu, tegak ke kuda, langkahnya saza. Petiklah gambus, Takasim lagu, tegak ke kuda, langkahnya saza. Bukan bendalu, kita teraju, berkorban naga, tegakkan bangsa. Bukan bendalu, kita teraju, berkorban naga, tegakkan bangsa. Ya salam, Senandung ya salam. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada kumpulan tarian Sekolah Menengah Kebangsaan Teguh Menteri atas persembahan yang cukup menghiburkan sebentar tadi. Untuk makluman hadirin, kumpulan ini merupakan naib johan pertandingan tarian tradisional peringkat negeri Perak tahun 2025. Sekalung penghargaan turut dirakamkan kepada Puan Nur Fadilah binti Muhammad selaku guru pembimbing. Indah bermalam si awan petang, berarak di celah pepohon ara. Pemanis kalam selamat datang, awal bismillah, pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam pendidikan bermutu, insan terdidik negara sejahtera. Yang berhormat Tuan Wong Kah Woh, Timbalan Menteri Pendidikan. Yang berhormat Tuan Ong Seng Guan, Ahli Dewan Undangan Negeri Pokok Asam. Yang berusaha Encik Ahmad Faizul bin Mat Yazid, Timbalan Pengarah Sektor Pengurusan Sekolah, Wakil Rasmi Pengarah Pendidikan Negeri Perak. Yang berusaha Encik Muhammad Izam bin Mat Ramli, Pegawai Pendidikan Daerah Larut Matang dan Selama. Pegawai-pegawai Pendidikan Daerah Negeri Perak, Ketua-Ketua Jabatan dan Persekutuan serta Wakil Agensi, Pegawai-pegawai kahanan serta pegawai-pegawai Jabatan Pendidikan dan Pejabat Pendidikan Daerah, Pengetua, Guru Besar dan Guru-Guru Sekolah Daerah Larut Matang dan Selama, rakan-rakan media, para ibu bapa, murid-murid, tuan-tuan, puan-puan, sidang hadirin sekalian. Selamat datang ke majlis penutupan Karnival Pendidikan Madani Pejabat Pendidikan Daerah Larut Matang dan Selama tahun 2026. Sesungguhnya hari ini kita berkumpul dalam sebuah ruang yang menghimpunkan pendidikan, komuniti, agensi dan masyarakat dalam satu semangat yang sama, membina insan, memperkasa pendidikan dan menyemarakkan potensi generasi masa hadapan. Tuan-tuan dan puan-puan, lebat kemiri pohonnya rendah, dahan terikat tali perkasa, 10 jari kami menadah, mohon berkat yang Maha Esa. Bagi memohon keberkatan dan kelancaran majlis pada petang ini, majlis dengan segala hormatnya menjemput Encik Afnan Safi bin Affan untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat-Mu kerana dengan limpah rahmat, kasih sayang dan izin-Mu dapat kami berhimpun dalam majlis perasmian penutupan Karnival Pendidikan Madani tahun 2026 peringkat daerah Larut Matang dan Selama pada hari yang penuh bermakna ini. Ya Allah, berkatilah segala usaha yang telah dilaksanakan sepanjang karnival ini. Jadikanlah segala aktiviti dan perkongsian ilmu yang berlangsung sebagai medan untuk membina generasi yang berilmu, beradab, berjiwa besar dan mampu memberikan manfaat kepada agama, bangsa dan negara.
Ya Allah, suburkanlah dalam diri anak-anak didik kami sifat amanah, jujur, disiplin, hormat menghormati, kasih sayang, bertanggungjawab dan saling bekerjasama. Kurniakanlah kepada mereka kecerdasan akal, kejernihan hati dan kekuatan jiwa, agar mereka bukan sahaja cemerlang dalam akademik, bahkan menjadi insan yang mempunyai adab dan nilai yang terpuji. Ya Allah, jadikanlah mereka generasi yang mampu membawa obor pendidikan Malaysia, generasi yang menghargai kepelbagaian, menjunjung perpaduan, menyantuni masyarakat dan sentiasa bersedia menyumbang kepada kesejahteraan negara. Ya Allah, Ya Fattah, Ya Alim, kurniakanlah kekuatan dan kebijaksanaan kepada para guru, pemimpin sekolah, pegawai pendidikan, ibu bapa serta seluruh warga pendidik. Jadikanlah mereka insan yang ikhlas mendidik, sabar membimbing, bijaksana memimpin dan sentiasa menjadi qudwah hasanah kepada anak-anak didik. Satukanlah hati-hati kami dalam melaksanakan amanah pendidikan. Jauhkanlah kami daripada perselisihan yang merosakkan, sifat mementingkan diri dan segala perkara yang boleh melemahkan usaha kami untuk memartabatkan pendidikan. Ya Allah, kami berdoa agar segala ilmu dan pengalaman yang diperoleh sepanjang karnival ini dapat diteruskan dan diterjemahkan dalam kehidupan seharian. Jadikanlah sekolah-sekolah di negara ini sebagai institusi pendidikan yang selamat, sejahtera, berkualiti dan penuh keberkatan, serta menjadi tempat suburnya ilmu, adab dan nilai-nilai kemanusiaan. Ya Allah, terimalah segala amal usaha kami ini sebagai amal soleh di sisimu. Jadikanlah perhimpunan kami ini perhimpunan yang Engkau redai, dan jadikanlah perpisahan kami selepas ini sebagai perpisahan yang dipelihara dengan rahmat dan kasih sayang-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih atas untaian doa itu tadi. Tuan-tuan dan hadirin yang dihormati, majlis kita pada petang ini diteruskan dengan ucapan alu-aluan. Untuk itu, segala hormatnya menjemput Yang Berusaha Encik Muhammad Izam bin Muhammad Ramli, Pegawai Pendidikan Daerah Larut Matang dan Selama, untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan. Yang berhormat Tuan Wong Kah Woh, Timbalan Menteri Pendidikan. Yang berhormat YB Ong Seng Guan, Ahli Dewan Undangan Negeri Pokok Asam. Yang berusaha Encik Ahmad Faizul bin Mat Yazid, Timbalan Pengarah Sektor Pengurusan Sekolah, Wakil Rasmi Pengarah Pendidikan Perak. Pegawai-pegawai Pendidikan Negeri Perak. Ketua-ketua jabatan dan persekutuan serta wakil agensi, pegawai-pegawai kanan serta pegawai-pegawai jabatan pendidikan dan pejabat pendidikan daerah, pengetua, guru besar, guru-guru sekolah daerah Larut Matang dan Selama, rakan-rakan media, para ibu bapa, murid-murid, tuan-tuan dan puan-puan sidang hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam Perak Sejahtera 2030, salam pendidikan bermutu, insan terdidik, negara sejahtera, salam PPD LMS, seiring mencapai aspirasi. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya, majlis perasmian penutupan Karnival Pendidikan Madani peringkat daerah Larut Matang dan Selama tahun 2026 dapat dilangsungkan dengan penuh ceria dan bermakna pada petang ini. Terlebih dahulu, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih serta mengalu-alukan kehadiran Yang Berhormat Tuan Wong Kah Woh,
Timbalan Menteri Pendidikan ke majlis ini. Kehadiran yang berhormat dalam kesibukan tugasan amat kami hargai dan pastinya menyuntik semangat warga pendidikan daerah Larut Matang dan Selama. Lantaran keprihatinan dan komitmen kepimpinan Kementerian Pendidikan terhadap usaha memperkasakan pendidikan di peringkat akar undi. Pada kesempatan ini juga saya ingin merakamkan penghargaan khusus untuk Yang Berhormat Timbalan Menteri Pendidikan atas sumbangan sebanyak RM3,000 bagi menyokong pelaksanaan Karnival Pendidikan Madani ini. Sumbangan ini amat bermakna dan menjadi tanda sokongan kepada usaha kita untuk menyediakan ruang bermakna dan menjadi tanda sokongan kepada usaha untuk lebih dekat dan terbuka serta bermanfaat kepada murid, ibu bapa serta komuniti. Tidak dilupakan juga penghargaan dan terima kasih kepada pihak pengurusan Taiping Central yang telah memberikan penggunaan ruang di Taiping Central ini secara percuma untuk menjayakan karnival ini. Kesediaan pihak pengurusan membuka ruang kepada kita merupakan satu bentuk sokongan yang amat bermakna kepada agenda pendidikan daerah. Saya juga ingin merakamkan ucapan terima kasih dan penghargaan tulus ikhlas kepada Jabatan Pendidikan Negeri Perak yang sentiasa menyokong usaha dan iltizam menggerakkan organisasi pendidikan daerah Larut Matang dan Selama ke arah kecemerlangan yang lestari. Yang berhormat dan hadirin yang saya muliakan, pelaksanaan Karnival Pendidikan Madani peringkat daerah Larut Matang dan Selama mempunyai objektif yang besar, iaitu menjadi hub penyebaran informasi pendidikan terkini secara telus dan menyeluruh, memperkukuhkan sinergi dan jaringan strategik antara PPD, institusi pendidikan, komuniti, pihak swasta dan agensi luar, serta mencorakkan kepimpinan dan kemenjadian murid yang khalis masa hadapan. Karnival ini menyediakan ruang dan peluang yang cukup bermakna kepada para pengunjung untuk meneroka, mengalami dan memperoleh manfaat secara langsung daripada pelbagai aktiviti yang disediakan. Pengunjung dapat berinteraksi serta mendapatkan maklumat daripada pempamer dan mengikuti pelbagai aktiviti yang disediakan. Besar harapan kami agar setiap ruang yang dikunjungi dan setiap aktiviti yang disertai menjadi pengalaman bermakna, mencetuskan inspirasi serta membuka lebih banyak peluang kepada anak-anak kita untuk meneroka potensi diri, mengembangkan bakat dan kreativiti. Dalam konteks ini, saya teringat akan ungkapan yang sering disebut oleh Tuan Faizul, Timbalan Pengarah Pendidikan kita. It takes a village to raise a child. Sesungguhnya pendidikan anak-anak kita bukan tanggungjawab sekolah semata-mata. Ia memerlukan kesepaduan usaha guru, ibu bapa, komuniti, agensi kerajaan, sektor swasta, ya, dan semua kita perlu bergerak seiring. Kita bukan sahaja mendidik seorang anak, tetapi membina masa hadapan satu generasi. Situasi ini bertepatan dengan kata negarawan ulung Nelson Mandela. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Pendidikan ialah senjata yang paling berkuasa boleh digunakan untuk mengubah dunia. Yang berhormat dan hadirin yang saya hormati, saya juga ingin mengambil kesempatan untuk merakam setinggi-tinggi penghargaan kepada Kementerian Pendidikan atas pelbagai inisiatif dan bentuk sokongan yang terus disalurkan kepada sekolah-sekolah di daerah ini. Setiap bantuan dan peruntukan yang diterima hendaklah kita urus dengan penuh hikmah, berintegriti, telus
berimpak supaya manfaatnya benar-benar dirasai oleh murid dan warga sekolah. Selagi nyiur masih bertandan, masih senang menggulai ikan, selagi nyawa dikandung badan, masakan budi orang lupakan. Yang berhormat dan hadirin sekalian, akhir kata, semoga Karnival Pendidikan Madani ini terus menjadi platform yang memperkukuhkan hubungan antara KPM, JPM, PPD, sekolah dan community, sekaligus menyemarakkan semangat kita untuk terus memberikan yang terbaik demi keperluan pendidikan generasi masa hadapan. Sinergi antara perencana di peringkat pusat dan pelaksana di lapangan amat diperlukan bagi memastikan kita bergerak dalam satu nada yang serupa dan langkah yang seirama, kerana kejayaan tidak tercapai tanpa bicara yang senada. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berusaha Encik Muhammad Izam bin Muhammad Ramli, Pegawai Pendidikan Daerah Larut Matang dan Selama, atas susunan bicara alu-aluan itu tadi. Batu berkilat ratna berutas, ratna untayan kalung mutiara. Tetamu kehormat, mohon keras, sudilah tuan rasmi acara. Kini tibalah masanya untuk kita mendengar amanat dan ucapan perasmian. Untuk itu, majlis menjemput Yang Berhormat Tuan Wong Kau Wo, Timbalan Menteri Pendidikan, untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya rasmikan Karnival Pendidikan Madani Pejabat Pendidikan Daerah Larut Matang dan Selama tahun 2026. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Terima kasih saudari pengacara majlis. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani kepada rakan saya yang berhormat Ong Seng Guan, Adun Kawasan Pokok Asam, yang berusaha saudara Ahmad Faizu Mat Yazid, Timbalan Pengarah Sektor Pengurusan Sekolah mewakili Pengarah Pendidikan Negeri Perak, yang berusaha saudara Muhammad Izam Muhammad Ramli, Pegawai Pendidikan Daerah Larut Matang dan Selama, Pegawai-pegawai Pendidikan Daerah Negeri Perak, Ketua-ketua Jabatan, Pegawai-pegawai kanan, Pengetua Guru Besar, Guru-guru Sekolah Daerah Larut Matang Selama, para hadirin dan hadirat sekalian, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, selamat petang saya ucapkan pada semua. Pada petang yang mulia ini, rakan-rakan sekalian, tadi saya sampai di sini sebelum jam pukul 3. Saya dibawa masuk ke Mall Taiping Central Mall untuk bersama-sama dengan rakan-rakan kita yang sedang menguruskan dan juga mempamerkan derurai masing-masing di tingkat atas Central Mall ini. Dan kesemua derurai itu sudah tentu memberikan satu informasi, memberikan maklumat yang penting berkenaan dengan reformasi pendidikan yang kita ada, yang sedang berlangsung di bawah Kementerian Pendidikan Kerajaan Madani. Dan kita berharap usaha daripada Kerajaan Madani, Kementerian Pendidikan untuk menggalakkan supaya setiap satu daerah menganjurkan Karnival Pendidikan Madani masing-masing dapat mendekati lagi masyarakat selempat, dan pada masa yang sama dapat memastikan kita memberikan ruang dan peluang kepada masyarakat setempat untuk bersama-sama dengan kita dalam segala urusan pembangunan pendidikan di negara kita. Apabila saya masuk, saya telah pun menyaksikan persembahan gendang 24 perayaan yang begitu menarik daripada anak-anak kita dari Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Hualien 3. Dan apabila saya naik ke atas, pula satu persembahan yang menarik daripada anak-anak kita dari SMK King Edward. Saya mengambil kesempatan ini ucapkan tahniah dan syabas kepada semua. Dan saya selalu sebut, inilah yang kita selalu sebut berkenaan sebagai
kemenjadian anak-anak kita. Dan bukan mudah untuk kita melatih dan membimbing anak-anak kita untuk menjadi seorang insan yang baik. Bukan mudah untuk kita melatih dan membangunkan anak-anak kita daripada seorang yang tidak tahu menulis, membaca, sampailah seorang yang mampu untuk menjadi pimpinan negara pada masa hadapan. Kepada kesemua guru besar yang ada, kepada kesemua pengetua yang ada, dan juga guru-guru yang ada, kamulah yang akan memainkan satu peranan yang penting, memainkan peranan yang amat penting bagi membantu kita menjayakan pembangunan pendidikan di bawah kerajaan Madani. Hari ini rakan-rakan sekalian, pada minggu lepas pihak pejabat pendidikan daerah telah pun memaklumkan kepada pejabat saya bahawa ada peruntukan-peruntukan yang akan ataupun sedang ataupun telah diturunkan oleh pihak Kementerian Pendidikan kepada sekolah-sekolah di bawah daerah Larut Matang dan Selamat. Hari ini kita semua rakan-rakan, kita rakan sejawat, saya nak menyatakan secara terus terang di sini, kadang-kadang dilema yang saya ataupun YB Fatlimna kami berdua orang hadapi. Hari ini apabila saya tengok berkenaan dengan penurunan ataupun penyaluran peruntukan kepada sekolah-sekolah, ada satu peruntukan yang telah pun diturunkan khas oleh Kementerian Pendidikan Malaysia bagi tujuan mempertingkatkan mutu persekolahan di sekolah masing-masing. Kita ada setiap daerah 5 sekolah rendah dan 5 sekolah menengah, dan dari situ kita ada satu senarai yang telah pun disenarai pendekkan supaya peruntukan khas juga boleh diturunkan. Saya nak terus terang menyatakan di sini rakan-rakan sekalian, kadang-kadang saya dengan YB Fat ada menghadapi masalah ataupun dilema sikit, kerana selalunya apabila Timbalan Menteri rakan-rakan sekalian turun ke sekolah Cina, saya bagi mock cek curah RM100,000. Ada puak-puak pula yang menyatakan bahawa Timbalan Menteri Cina ini jaga Cina sahaja. Adalah mereka yang ekstrim. Pada masa yang sama, apabila saya turun katakan ke SMK Bukit Jana tahun lepas, saya turunkan lebih kurang RM200,000. Ada pula rakan-rakan dari masyarakat saya yang ekstrim juga, yang menyatakan bahawa you sebagai Timbalan Menteri Cina, you tak jaga sekolah Cina, you jaga sekolah kebangsaan sahaja. Itulah dilema daripada saya yang dihadapi oleh saya ataupun YB Fatlina. Bagi saya rakan-rakan sekalian, kepada rakan-rakan dari Taiping juga, saya nak menegaskan dan menyatakan di sini bahawa peruntukan yang diturunkan daripada Kementerian Pendidikan, segala usaha ataupun polisi yang kita lakarkan di peringkat Kementerian Pendidikan, ia bukan satu zero sum game, bukan satu game yang mana SMK Dr. Burhanuddin dapat, SMJK Hualien pula tak dapat. Tidak. Bukan satu keadaan yang mana SJKC Pokok Asam dapat tetapi SK King Edward tidak dapat. Tidak. Apabila kita salurkan peruntukan itu rakan-rakan sekalian kepada rakan-rakan yang bukan dari KPM, saya nak tegaskan bahawa setiap 1 sen yang kita turunkan kepada sekolah-sekolah kita akan berlaku adil kepada semua. Kerana di bawah pimpinan yang berhormat Fatlina Siddiq, kita percaya bahawa tidak kiralah sekolah jenis kebangsaan Cina Tamil, tidak kiralah sekolah kebangsaan, tidak kiralah sekolah menengah kebangsaan ataupun SMJK, kesemua sekolah ini akan dijaga dengan sebaik yang mungkin, akan dijaga dengan sebegitu adil yang mungkin oleh Kementerian Pendidikan. Dan itu sebab apabila saya selalu dengar ada rakan yang maki kami berdua dalam social media dan juga dalam ceramah-ceramah politik yang lain, kami tenang je.
Kerana kita tahu bahawa we are doing the right thing. Kita sedang buat sesuatu yang betul untuk memastikan bahawa pembangunan pendidikan kita di halatuju yang sama. Dan saya juga nak sebut kepada rakan-rakan sekalian, saya masuk ke Kementerian Pendidikan pada bulan Disember 2023. Pada masa itu, perkara pertama sudah tentu, saya nak kirim salam kunjungan hormat kepada Menteri Pendidikan kita yang merupakan bos kepada saya. Apabila saya masuk ke pejabat beliau, saya bincang dengan beliau bagaimana kita boleh menjaga keharmonian dan juga perkembangan ke semua sekolah-sekolah yang kita ada di bawah Kementerian Pendidikan. Dan satu pesanan yang telah pun diberikan oleh Yang Berhormat Fadhil Siddiq kepada saya adalah, beliau kata di bawah pimpinan beliau, apabila beliau turun ke mana-mana kawasan, dah kiralah ke Sabah ataupun Sarawak, ke Johor ataupun sampai ke Perlis, setiap satu lawatan itu beliau akan memastikan lawatan itu meliputi ke semua jenis sekolah. Tidak kiralah sekolah menengah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina Tamil, sekolah kebangsaan ataupun sekolah agama. Dan itu sebab kenapa juga tiap kali saya turun ke mana-mana kawasan, biarpun ke kawasan Taiping ataupun ke Sungai Siput, sampailah ke Negeri Sembilan, Johor dan juga negeri-negeri yang lain, saya mengamalkan satu pendekatan yang sama, iaitu memastikan bahawa senarai yang saya nak kunjungi itu akan melibatkan dan meliputi ke semua sekolah yang kita ada. Maka rakan-rakan sekalian, masyarakat pada hari ini, saya nak terus terang maklum kepada rakan-rakan sekalian, ia telah pun menjadi sebegitu sensitif. Kadang-kadang perkara baik pun boleh dimaki, boleh dijatuhkan sebagai perkara yang tidak baik, yang tidak siuman. Kadang-kadang apabila kita buat sesuatu seperti yang saya sebut tadi, orang ingat apabila kita buat polisi A, kita tidak dapat melaksanakan polisi B. Apabila kita berikan tumpuan kepada polisi B, kita tidak akan pergi ke polisi C. Itu satu pemikiran ataupun satu perkara yang tidak betul. Kerana apabila kita nak bantu rakan-rakan sekalian, kita tak nak ikut mana bangsa daripada anak-anak kita. Anak Melayu pun anak kita, anak Cina pun anak kita, dan anak India pun anak kita. Dan saya ingat ini merupakan satu semangat yang kita harus tanam di dalam hati dan juga minda anak-anak kita sekalian. Pada penghujung bulan ini, kita bakal meraihkan sambutan ulang tahun ke-69 kemerdekaan negara kita. Kita merdeka pada 1957. Rakan-rakan Melayu, rakan-rakan Cina, rakan-rakan India dan juga rakan-rakan yang lain bersama-sama untuk menuntut kemerdekaan daripada pihak British. Dan sudah 69 tahun kita merdeka. Saya ingat sudah sampailah satu masa bagaimana kita renung-renungkan, bagaimana kita sama fikirkan untuk membangunkan satu generasi baharu kita, satu generasi baharu yang kita bangga sebagai satu generasi madani, satu generasi baharu yang mana kita sendirinya akan bangga untuk menyatakan bahawa kita semua anak Malaysia. Dan saya ingat semangat perpaduan ini adalah amat penting, dan saya meminta supaya kesemua guru besar yang kita ada, pengetua yang kita ada, membantu kerajaan kita untuk memastikan anak-anak kita apabila dididik dari kecil lagi, kita memainkan, kita semua memainkan satu peranan yang penting untuk pastikan anak-anak kita yang dididik dari kecil itu lagi mempunyai satu semangat kemalaysiaan yang teguh, satu semangat mencintai negara kita yang kuat untuk sama-sama kita memupuk perpaduan dan satu masyarakat yang lebih harmoni di kalangan kita semua. Dan dengan usaha daripada itu, saya percaya bahawa negara kita boleh maju ke hadapan dengan langkah yang lebih besar,
dan pada masa yang sama dengan kekuatan kepelbagaian gaul, kepelbagaian budaya dan dengan satu masyarakat yang majmuk. Ini merupakan satu kekuatan kita untuk sama-sama kita maju ke hadapan. Dan hari ini rakan-rakan sekalian, seperti yang saya sebut, kita akan juga menyerahkan cek curah kepada sekolah-sekolah yang telah pun mendapat peruntukan daripada Kementerian Pendidikan di bawah praskasa baharu kita, di bawah rancangan pendidikan Malaysia, bagi kita sama-sama membangunkan mutu pendidikan di sekolah masing-masing. Dan pada masa yang sama, saya ada sebut kepada sekolah-sekolah bantuan kerajaan yang mana termasuk sebahagian daripada sekolah kebangsaan berstatus sekolah mubalik, sekolah-sekolah Cina, sekolah-sekolah Tamil, pada bulan Oktober nanti peruntukan penyelenggaraan akan diturunkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan kita berharap dengan kesemua bantuan, komitmen daripada Kerajaan Madani, daripada Kementerian Pendidikan, ia dapat menyuntik semangat baharu, satu semangat yang kuat kepada rakan-rakan sekalian, bagi kita sama-sama menonjolkan satu komitmen yang tinggi untuk membangunkan bidang pendidikan di negara ini. Dan pada hari ini juga rakan-rakan sekalian, saya berasa amat syukur walaupun ada sedikit penat, program dari pukul 10 sampai sekarang tak henti, nanti sampai lebih kurang pukul 10 malam nanti. Oleh kerana apa, sudah 3 minggu saya tak sempat balik ke Taiping. Sebab apa, rakan-rakan tahu beberapa 2-3 bulan ini adalah musim pilihan raya, musim pilihan raya negeri. Saya dengan rakan-rakan amat sibuk di kedua-dua negeri Johor dan juga Negeri Sembilan. Untuk hal ehwal di Taiping, saya terpaksa untuk serahkan kepada YB Ong, YBT dan juga rakan-rakan saya dari pasukan saya untuk membantu. Tetapi apapun rakan-rakan sekalian, dengan pasukan yang sedia ada, saya ingat dia merupakan satu pasukan yang amat kuat. Bukan sahaja pasukan khidmat dari Pusat Ahli Parlimen, Pusat Khidmat Ahli Parlimen Taiping dan juga adun kawasan Aulong dan juga Pokok Asam, tetapi dengan bantuan daripada rakan-rakan sekalian dari pejabat pendidikan daerah dan juga agensi-agensi yang lain, kita mampu untuk memastikan kita mampu untuk memastikan bahawa Taiping akan terus gemilang dan Taiping akan terus cemerlang. Dan petang ini amat special bagi saya dan bagi kita semua. Kita ada pegawai pendidikan daerah baharu kita, Saudara Muhammad Izam Muhammad Ramli. Tahniah atas lantikan tersebut. Pada hari petang ini juga kita diraikan oleh mantan PBD kita, Saudara Faizul Majazi, yang sekarang berkhidmat di Jabatan Pendidikan Negeri. Dan inilah pasukan mantap yang saya sebut tadi, yang mana boleh membantu untuk mengangkat prestasi dan untuk mencapai aspirasi pendidikan di bawah Kerajaan Madani. Dan kita berharap rakan-rakan sekalian yang hadir pada hari ini, dengan selesainya Karnival Pendidikan Madani yang telah pun berlangsung sejak awal pagi tadi, kita sama-sama boleh terus mencurau bakti, boleh teruskan usaha kita bagi memastikan kita membawa pembangunan pendidikan yang paling baik kepada anak-anak kita di daerah Larut Matang dan Selama, dan kepada anak-anak kita dari kawasan Taiping. Sekali lagi saya ucapkan tahniah dan syabas pada semua, dan dengan sukacitanya saya merasmikan majlis penutupan Karnival Pendidikan Madani tahun 2026 oleh Pejabat Pendidikan Daerah Larut Matang dan Selama. Sekian, terima kasih. Nandri Wanakam. Thank you very much. Sisi Raja. Mohon yang berhormat Tuan Wong Kawil terus kekal berada di atas pentas bagi menyempurnakan gimik perasmian. Majlis turut berbesar hati menjemput
Yang berhormat Tuan Ong Seng Guan, Ahli Dewan Undangan Negeri Pokok Asam. Yang berusaha Encik Ahmad Faizal bin Yazid, Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pengurusan Sekolah Jabatan Pendidikan Negeri Perak. Dan yang berusaha Encik Muhammad Izam bin Muhammad Ramli, Pegawai Pendidikan Daerah Larut Matang dan Selama, untuk bersama-sama yang berhormat menyempurnakan gimik perasmian. Dipersilakan. Buat maklumat para hadirin, gimik perasmian ini disediakan oleh pensyarah dan juga pelajar Jabatan Elektrik dan Elektronik College Vocational Typing yang terdiri daripada pelajar Diploma Vocational Malaysia Teknologi Elektronik. Terima kasih diucapkan kepada saudara Wail bin Jamaluddin, Muhammad Mifzal Syafi bin Muhammad Rizwan, Tan Chi Sing, Hakim Ilmi bin Abdul Halim, Muhammad Alif Akmal bin Razali dan Adam bin Muhammad Amir di bawah bimbingan T.S. Suhaimi bin Sahab, Encik Nurul Aimi bin Hamzan dan Cik Jasmine bin Shah Ali Charlie. Tahniah dan terima kasih. Ibarat sauh berlabuh di muara, perasmian sempurna tersemak di jiwa. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Berhormat Tuan Wong Kah Woh dan semua tetamu kehormat atas kesudian menyempurnakan gimik perasmian. Hadirin sekalian, majlis kita pada petang ini diteruskan lagi dengan penyerahan cek simbolik inisiatif Kementerian Pendidikan. Untuk itu, majlis berbesar hati menjemput Yang Berhormat Tuan Wong Kah Woh, Timbalan Menteri Pendidikan, diiringi oleh Yang Berusaha Encik Ahmad Faizal bin Yazid dan Yang Berusaha Encik Muhammad Izam bin Muhammad Ramli untuk menyempurnakan acara. Dipersilakan. Hadirin yang dihormati, kita mulakan dengan penyerahan cek simbolik bantuan awal persekolahan tingkatan 6 tahun 2026 dengan jumlah keseluruhan sebanyak ringgit Malaysia 81,450. Bantuan ini melibatkan 7 buah sekolah, iaitu Sekolah Menengah King Edward 7, Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Haji Hussein, Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Kamarudin, Sekolah Menengah Kebangsaan Hualien, Sekolah Menengah Kebangsaan Kemunting, Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Kota dan Sekolah Menengah Kebangsaan Tadbing. Dengan segala hormatnya dipersilakan ke-77 orang pengetua atau wakil sekolah penerima untuk naik ke pentas bersama bagi menerima cek simbolik bantuan awal persekolahan tingkatan 6 tahun 2026. Untuk itu dipersilakan Sekolah Menengah King Edward 7 wakilnya dipersilakan Sekolah Menengah King Edward 7
Wakilnya untuk menerima. Seterusnya, penyerahan cek simbolik Reformasi Sekolah Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035. Dipersilakan guru besar atau pengetua atau wakil sekolah untuk tampil ke pentas. Sekolah Kebangsaan Cangkat Larut, Sekolah Kebangsaan Kelian Pao, Sekolah Kebangsaan Simpang, Sekolah Kebangsaan Taiping, Sekolah Kebangsaan Temeluk. Dipersilakan setiap guru besar dan pengetua atau wakil untuk menerima. Encik Muhammad Razi bin Ismail, Sekolah Kebangsaan Cangkat Larut. Seterusnya, Puan Zuraidah binti Ramli, Sekolah Kebangsaan Kelian Pao. Dipersilakan Encik Imtiaz Ahmad bin Gulam, Sekolah Kebangsaan Simpang. Dipersilakan Puan Juriah binti Abdul Wahid, Sekolah Kebangsaan Taiping. Dipersilakan Puan Nazafatul Isma binti Rozaini, Sekolah Kebangsaan Temeluk. Dipersilakan Puan Nur Maizura binti Khamis Elias Kamarudin, Sekolah Kebangsaan Toh Saja. Seterusnya, dipersilakan Puan Ruhil Hayati binti Omar, Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Jana. Penyerahan cek seterusnya dipersilakan Encik Muhammad Zain bin Osman, Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Kamarudin. Seterusnya dipersilakan Encik Ahmad Kamal bin Sabarudin, Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Wan Ahmad Rasdi. Dipersilakan Tuan Haji Muhammad Makri bin Jaafar, Sekolah Menengah Kebangsaan Dr. Burhanuddin. Dan dipersilakan Tuan Haji Effendi bin Zainuddin, Sekolah Menengah Kebangsaan Simpang. Seterusnya, peruntukan penyelenggaraan Sekolah Agama Kerajaan SABK, dipersilakan Tuan Haji Ibrahim bin Ali, Pengetua Sekolah Menengah Adiniah, dengan peruntukan Malaysia RM55,000. Dipersilakan Puan Haji Nur Sikit binti Osman, Pengetua Mahat Al-Tarbiyah Al-Islamiyah, dengan peruntukan ringgit Malaysia RM55,000.
Seterusnya dipersilakan Encik Hamzah bin Awang alias Mahmud, Pengetua SMK Sumania dengan peruntukan ringgit Malaysia 59,221. Seterusnya dipersilakan Haji Muhammad bin Abdullah, Pengetua SABK Mahat Al-Khalil Banan dengan peruntukan ringgit Malaysia 59,221 ringgit. Mohon kepada semua penerima cek untuk berada di atas untuk ambil gambar. Dipersilakan kepada semua penerima cek simbolik, pengetua-pengetua dan guru besar untuk bersama-sama YB dan tetamu kehormat di atas pentas bagi sesi fotografi. Dipersilakan. Seterusnya, sebagai tanda penghargaan dan terima kasih kepada pihak pengurusan Taipei Central Mall atas sokongan yang tidak berhenti lagi kepada pejabat pendidikan daerah lalu matang dan selamat. Dipersilakan Cik Wong Siu Cheng, penolong pengurus Taipei Central Mall, untuk menerima sigil penghargaan. Dipersilakan. Bos punya nak pergi tak? Majlis merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Berhormat Tuan Wong Kah Wong, Timbalan Menteri Pendidikan, Encik Abang Faizul, Timbalan Pengarah SBS JPN Perak, dan Muhammad Ramli, Pegawai Pejabat Pendidikan Daerah Lalu Matang dan Selamat atas penyempurnaan agenda itu tadi. Semua tetamu kehormat dipersilakan duduk.
Hadirin terhormati, sebelum melakukan akhiran yang dibuat pendidikan malam 2026, pentasaan Malaysia Tuan disediakan dengan alunan suara pasukan Royal Sekolah Kebangsaan Asam Kubang di bawah bimbingan Cikgu Nurul Atikah Muhammad Azmi. Untuk pengumuman hadirin, pasukan ini telah mencatat pencapaian membanggakan sebagai Tuan Daerah Lalu Matang dan Selamat dan seterusnya meraih tempat keempat peringkat negeri Perak dalam pertandingan choir Genda Suara Generasi Madani tahun 2026. Lebih membanggakan, konduktor pasukan ini, Adik Zahra Aisyah, turut dinobatkan sebagai konduktor terbaik peringkat negeri Perak bagi pertandingan yang sama. Hadirin dan hadirat sekalian, dengan lagu Bersama Lakukan Perubahan diikuti dengan medley lagu rakyat Burung Kakak Tua, Chan Malican dan Gelang Sipaku Gelang. Dipersilakan pasukan choir Sekolah Kebangsaan Asam Kubang. Seiring kehaluan capai apa diciptakan, keazaman di dada untuk menggapai impian. Kita akan bersatu bina perubahan, menghadapi rintangan, tak rela kecundang. Utamakan kebenaran, adil dan kejujuran. Jati diri harapan, tingkatkan keyakinan. Merempuhi liku dengan ketulusan, menghadapi cabaran dengan ketabahan. Jadikan kita pembela nyata di mata dunia dan mendukung aspirasi kita, menjunjung amanah beretika, mampu mengorak dan menyusun langkah ke
Ulala, burung kakak, burung kakak, burung kakak tua. Di mana dia? Anak kambing saya, anak kambing saya yang makan daun talas. Di mana dia? Buah hati saya, buah hati saya bagai telur dikupas. Dan malikan, dan malikan, dan malikan ketipung payung. Oh, dan malikan, dan malikan, dan malikan ketipung payung. Di mana dia? Anak kambing tuan, anak kambing tuan di atas jambatan. Di mana dia? Si bunga pujaan, si bunga tanjung di ujung dahan. Dan malikan, dan malikan, dan malikan ketipung payung. Oh, dan malikan, dan malikan, dan malikan ketipung payung. Dan malikan ketipung payung. Gelang si paku gelang, gelang si rama-rama. Pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Kalau ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Bolehlah kita berjumpa lagi. Sekali untuk semua kami generasi Madani. Terima kasih diucapkan kepada pasukan Kuwait Sekolah Kebangsaan Asam Tebal atas persembahan yang membuka wujud tadi. Seterusnya, sebagai menyemarakkan semangat kita anak Malaysia, ayuh bersama-sama kita nyanyikan lagu Jalur Gemilang. Mohon semua hadirin berdiri bersama-sama mengibarkan Jalur Gemilang. Ayo kibarkan jalur